Antara benda penting yang saya belajar daripada buku daripada mentor saya ini, iaitu buku Misi Bebas Hutang tentang kewangan, ialah pentingnya ada simpanan 3 bulan pendapatan. Kenapa dalam buku ini specifically dia mention 3 bulan pendapatan? Dia bagi tahu simpanan 3 bulan pendapatan ini penting sebabnya kalau apa-apa yang terjadi kepada kita, sekurang-kurangnya kita ada lagi simpanan perbelanjaan yang boleh kita gunakan selama 3 bulan untuk kita meneruskan kehidupan macam biasa. Sambil-sambil itu, kita bolehlah mencari pekerjaan baru. Apa kata kalau kita tidak ada langsung simpanan 3 bulan pendapatan? Seperti yang berlaku ketika COVID, siapa-siapa yang tak ada pekerjaan pada bulan ini, esoknya dia sudah tidak boleh meneruskan kehidupan. Sebab apa? Tidak ada simpanan langsung. Apa kata kalau anda ada 3 bulan pendapatan? Anda akan boleh teruskan hidup macam biasa. Boleh bayar hutang, bayar komitmen loan, kereta, rumah, api, air dan sebagainya. Jadi tuan-puan, cukupkan dulu 3 bulan gaji sebagai simpanan kecemasan. Ramai orang yang nak cuba simpan duit sebagai simpanan kecemasan, mereka simpan dan korek balik. Ini masalah utama dan juga masalah ramai orang. Sebab itulah saya cadangkan bagi sesiapa yang ada... Sebab tu saya cadangkan sesiapa yang nak simpan 3 bulan gaji sebagai simpanan kecemasan, tukar cara menyimpan daripada simpan duit kepada simpan emas. Kalau anda ada masalah, simpan sikit-sikit, lama-lama masih sedikit dan simpan awal bulan, hujung bulan korek balik. Itu tandanya bukan anda tak pandai nak menyimpan, tetapi anda salah cara menyimpan. Komen dalam ruangan komen di bawah, saya akan hubungi anda nanti.